Penangan lontong kuah lodeh kat sini memang ramai orang repeat. Satu kedai, satu menu. Hari ni aku nak try satu menu breakfast yang best dekat Warung Sorai, Padang Jawa. Jom kita. So, aku nak try lontong kuah lodeh dia. Diorang kata ini yang paling best seller kat sini. Okay, ni dia lontong kuah lodeh diorang. Korang boleh tengok tekstur kuah dia yang creamy ni. Lepas tu dengan ada kuah kacang, ada sambal, telur. Patutnya ada tempe. Tapi tempe diorang dah habis. So tak apa. Diorang ganti dengan telur lagi satu. Nak makan lontong ni lagi sedap. Dia kena ambil kuah dia. Dia ambil kuah kacang, sambal, dan sayur lodeh sikit. Sedap. Kuah tu meresap dengan nasi impit tu. Dan ada rasa tekstur kacang, kuah kacang tadi tu. Kacang dia tak terlalu halus. Dan campur dengan sambal dia pun, sambal dia tak pedas sangat. Just nice je. Memang ngam. So, kalau korang nak dapatkan lontong kuah lodeh macam ni, dengan environment yang terasa sangat-sangat macam zaman-zaman P.Ramlee, korang boleh datang sini. Dekat Warung Sorai, Padang Jawa. Jom kita.